Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, fa nas'alullaha ay yufaqqihna fid din wa ay yu'allimana ma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana wa ay yazidana 'ilman nafi'an wa amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada kelas kali ini kita akan mempelajari berkenaan dengan mazhab Syafi'i, iaitu latar belakang berkenaan dengan mazhab, biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, peringkat-peringkat perkembangan mazhab, kitab-kitab muktamad di dalam mazhab dan sebagainya. Teks yang terpapar pada skrin ini adalah sebahagian daripada kitab Al-Madkhal ila Dirasatil Madhahibil Fiqhiyah karangan Dr. Ali Jumaah Hafizahullah, yang mana saya ambil dibuat untuk sukatan pada kelas kita. Jadi tanpa melengahkan masa, saya terus memulakan kelas, iaitu sesi ini. Kita akan bincang berkenaan dengan biografi Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Madhhabus Sadati Syafi'iyah, Tarjamatul Imam Asy-Syafi'i. Biografi Imam Asy-Syafi'i. Huwa, bermula ialah Abu Abdillah. Ini adalah kunyah, bapa kepada Abdullah. Abu Abdillah Muhammad bin Idris ibn al-Abbas. Muhammad nama beliau, Ibnu Idris, Idris nama ayahanda beliau, Ibn al-Abbas Datuk Ibni Uthman Ibni Syafi'. Kepada nama datuk beliau Syafi' inilah Imam Syafi'i dinisbahkan. Sebab itu kita panggil Imam Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'i. Jadi Asy-Syafi'i adalah isim nisbah kepada datuk beliau Syafi' ibn As-Sa'ib. Syafi' ibn As-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abdi Yazid ibn Hashim ibn Abdul Muttalib ibn Abdi Manaf. Sedikit pembetulan pada nama moyang Abdul Muttalib yang sebetulnya adalah Al-Muttalib. Ada sedikit kesilapan di dalam teks ini. Jadi bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Pada moyang Imam Syafi'i Abdul Manaf, maka berjumpa atau bertemulah nasab beliau dengan nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Manaf ini adalah datuk yang ketiga bagi baginda sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Di situ berjumpa nasab imam dan nabi. Jadi yang di atas semua sama, nasab beliau dan baginda Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, sehingga ke Adam alaihi assalam. Seterusnya, wulida fi sanati khamsina wa mi'ah bi Ghazzata. Dilahir akan dia, Imam Syafi'i, pada tahun 150 Hijrah di Ghazzah, di Gaza. Wa mata, dan wafatlah ia, Imam Syafi'i, di Misra, di Mesir, fi sanati arba'in wa mi'atain, pada tahun 204 Hijri. Lahir di Gaza, wafat di Mesir. Waqad qadima Asy-Syafi'i Makkah saghiran, dan sungguh
telah datanglah oleh Syafi'i akan Mekah hal keadaan kecil semasa beliau kecil, ibunya bawa daripada Gaza balik ke Mekah. Wa nasha'a yatiman faqiran fi hijri walidatihi, dan membesarlah ia hal keadaan yatim lagi miskin pada pangkuan ibundanya, hatta annaha, sehingga bahawa ia ibunya, lam yakun ma'aha ma tu'til mu'allima, tiada adalah bersamanya barang sesuatu memberi ia akan guru. Maksudnya kita dah kata tadi, Imam Syafi'i hidup dalam keadaan yatim, miskin, sehinggakan ibundanya tidak ada duit ataupun harta, kan, tidak ada sesuatu untuk memberi kepada guru-guru Imam Syafi'i sebagai upah. Hafizal Imam Syafi'i rahimahullahu al-Qur'ana, telah menghafal oleh Imam Syafi'i akan Al-Quran. Walamma yatajawazu, walamma yatajawaz, okay, dengan majzum, lamma ini haraf jazam. Walamma yatajawaz sab'a sinina, hal keadaan belum melangkaui ia Asy-Syafi'i akan 7 tahun. Maksudnya sebelum 7 tahun, 6 tahun lebih, Imam Syafi'i telah pun tamat menghafaz Al-Quran. Bukan sekadar khatam Al-Quran seperti kebanyakan anak-anak kita yang mungkin darjah 1, yang tu dah cepatlah, boleh baca boleh khatam Al-Quran sebelum umur 7 tahun. Tapi ini bukan khatam bacaan Al-Quran, ini khatam hafazan Al-Quran sebelum berumur 7 tahun. Dan ini jelas merupakan satu alamat bahawasanya Imam Syafi'i ini seorang yang cerdik dan cerdas mindanya, rahimahullahu ta'ala. Wa kana yaqra'u ala Ismail bin Qustantina, dan adalah ia, Imam Syafi'i, yaqra'u membaca ia ke atas Ismail bin Qustantin, ini guru Al-Quran beliau, wafat 170 Hijri. Wa kana syaikha ahli Makkah fi zamanihi, dan adalah ia Ismail bin Qustantin ini syekh penduduk Mekah pada zamannya. Kemudian wa akhadha al-ilma an syuyukhi Makkah, dan telah mengambillah ia Syafi'i akan ilmu daripada syekh-syekh di Mekah. Minhum, sebahagian daripada mereka, Sufyan ibn Uyainah, wafat 196 Hijri, Imam Ahli Hadis. Lagi, wa Muslim bin Khalid Az-Zinji, wafat 179 Hijri, Faqihu Makkah. Wa Sa'id bin Salim Al-Qaddah, wa Dawud ibn Abdul Rahman Al-Attar, wafat 174 Hijri, wa Abdul Majid ibn Abdul Aziz ibn Abi Dawud. Lagi, wa qad hila baina Syafi'i rahimahullah wa baina rihlati ila al-Imam al-Laits ibn Sa'din bi Misr, dan sungguh telah terhalanglah di antara Imam Syafi'i dan rihlahnya kepada Imam Al-Laits ibn Sa'ad di Mesir. Imam Al-Laits ibn Sa'ad wafat 175 Hijri. Jadi daripada ini kita tahu Imam Syafi'i terhalang ataupun tidak bertemu secara langsung dengan Imam Al-Laits ibn Sa'ad. Tetapi boleh juga kita katakan bahawa Imam Syafi'i mengetahui ataupun mempelajari ilmu Al-Laits ibn Sa'ad, dan beliau mengenali latar belakang keilmuan Imam Al-Laits ibn Sa'ad. Sebab itu terkenal kata-kata beliau, Al-Laitsu afqahu min Malikin illa anna ashabahu lam yaqumu bihi. Laits itu lebih faqih daripada Malik, melainkan cuma anak murid beliau, anak murid Laits tidak berdiri dengannya ataupun tidak mengajarkan mazhab Imam Al-Laits dan tidak menyebarkannya. Disebabkan itu mazhab Laits pupus berbanding dengan mazhab-mazhab yang 4
yang mana anak murid kepada guru memainkan peranan masing-masing menyebarkan mazhab guru mereka. Jadi uh, boleh kita katakan Imam Syafi'i mengenali keilmuan Al-Laith dan ada belajar ilmu yang diwarisi daripada Al-Laith, maka beliau kenal akan Al-Laith, disebabkan itu beliau boleh membandingkan antara Imam Al-Laith dan Imam Malik, yang mana merupakan Malik itu merupakan guru beliau sendiri. Seterusnya, daripada Mekah, summa rahala rahimahullahu ilal Madinati, kemudian berehlahlah ia Asy-Syafi'i rahimahullah ke Madinah, lil akhdhi an ulamaiha, untuk mengambil daripada ulama'nya Madinah. Untuk mengambil maksudnya untuk belajar daripada ulama Madinah. Wa huwa ibnu 13 sanatan, hal keadaan ia berumur 13 tahun. Semasa 13 tahun Imam Syafi'i berehlah ke Madinah. Faqad kana hafidha Muwatta' al-Imam Malik, maka sungguh adalah ia Syafi'i telah menghafazlah ia akan Muwatta' Imam Malik. Wa arada ay yatalaqahu anil Imam Malikin nafsihi, dan berkehendaklah ia Asy-Syafi'i akan bahawa bertalaqi, menerima, pelajari ia akan Muwatta' Malik ini daripada Imam Malik dirinya, daripada Imam Malik diri sendiri. Wa qad istasghara al-Imam Malikun sinnahu fi awalil amri, dan sungguh telah memperkecil-kecilkan oleh Imam Malik akan umurnya pada permulaan urusan. Pada permulaan mereka berjumpa, Imam Malik melihat Imam Syafi'i ini masih kecil. Wa talaba minasy-Syafi'i ay yuhdira ma'ahu may yaqra'u lahu, dan menuntutlah ia Imam Malik daripada Asy-Syafi'i akan bahawa menghadirlah ia Asy-Syafi'i ma'ahu, bersama Syafi'i, akan seseorang yang membaca ia seseorang baginya. Imam Malik minta Imam Syafi'i datangkan seseorang untuk baca. Falamma, namun falamma sami'a qira'at asy-Syafi'i, tatkala mana mendengarlah ia Malik akan bacaan Asy-Syafi'i, ajiba Malikun biha jiddan. Tertakjublah oleh Malik dengannya, dengan bacaan Syafi'i, jiddan, sangat. Kerana apa? Li fasahati Syafi'i wa jaudati qira'atihi, kerana fasahah Imam Syafi'i dan jaudah, keelokan, kualiti, cantiknya bacaan beliau. Waqad lazamahu, dan sungguh telah melazimilah ia Asy-Syafi'i hu akan Malik, min sanati 63 wa mi'ah, daripada tahun 163, wa hatta wafatihi, sehinggalah wafatnya Malik, sanata 79 wa mi'ah, pada tahun 179. Masih lagi cerita Imam Syafi'i di Madinah. Kama, seperti mana akhadha bil Madinati, mengambillah ia Asy-Syafi'i di Madinah, aidan juga, daripada Ibrahim ibn Sa'ad al-Ansari, wa Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Darawardi, wafat 187 Hijri, wa Ibrahim ibn Abi Yahya al-Aslami, wafat 184 Hijri, wa Muhammad ibn Sa'id ibn Abi Fudaik, wafat 199 Hijri, wa Abdullah ibn Nafi' as-Sa'il, sahibi ibni Abi Dhi'bin, pelajar kepada ibni Abi Dhi'b, wafat 206 Hijri. Kemudian selesai cerita beliau di Mekah dan di Madinah, masuklah sekarang kepada cerita beliau di Baghdad. Wa kana awwalu akhdhihi al-ilma an ulama'i Baghdad, dan adalah awal mengambilnya ia Asy-Syafi'i al-ilma akan ilmu daripada ulama Baghdad, adalah pada tahun sanata arba'ah wa thamanin wa mi'ah,
pada tahun 184. Okey. Jadi pada tahun 184 ini merupakan detik-detik pertama Imam Syafi'i mengambil ilmu daripada ulama kota Baghdad. Wa khasatan maf'ul mutlaq wa akhussu khasatan al-imama isim yang datang selepas khasatan seeloknya di-i'rab sebagai maf'ul bih, jadi dibaca mansub. Wa khasatan yakni wa akhussu, dan aku khususkan, khasatan akan pengkhususan, al-imama, okay, akan imam, al-imama Muhammad bin al-Hasan, okay, Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani. Ini adalah anak murid kanan kepada Imam Abi Hanifah. Sahibu yakni wahwa, Muhammad bin Hasan ni, wahwa sahibu, anak murid kepada sahibu al-imami Abi Hanifata, anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini pula sahibul madhabil masyhur, pelopor, okay, pelopor kepada mazhab yang terkenal, mazhab Hanafi. Dan Muhammad bin Hasan ini wafat pada tahun 189 Hijri. Fatalaqa jami'a musannafatihi, maka bertalaqilah ia Asy-Syafi'i, mempelajarilah ia Asy-Syafi'i akan keseluruhan penulisan Muhammad bin Al-Hasan. Wa darasa madhhab al-Hanafiyyati, dan mempelajarilah ia Asy-Syafi'i akan madhab Hanafi, dirasatan wasi'ah, akan satu pelajaran yang meluas. Jadi Imam Syafi'i semasa di Madinah ada mempelajari mazhab Malik, iaitu daripada Imam Malik diri sendiri. Pergi beliau ke Baghdad, beliau pula mempelajari mazhab Hanafi daripada anak murid kanan kepada Imam Abu Hanifah. Sebagaimana yang kita tahu, Madinah, Hijaz pada saat itu adalah merupakan tempat kepada madrasatu ahlil hadis, mazhab ataupun sekolah ataupun pemikiran aliran ahlul hadis. Manakala Iraq, Baghdad pada masa itu adalah madrasatu ahli ra'yi, okay, ahlul ra'yi. Jadi Imam Syafi'i mempelajari kedua-dua aliran ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Seterusnya, kama, seperti mana, akhadha bi Baghdadaan, mengambillah ia Asy-Syafi'i di kota Baghdad daripada Waqi' ibn al-Jarrah, wafat 197 Hijri, wa Abdul Wahhab ibn Abdul Majid al-Thaqafi, wafat 194 Hijri, wa Abi Usamata Hammad ibn Usamata al-Kufi, wafat 201 Hijri, wa Ismail ibn Ulayyah, wafat 193. Wa haula'il arba'atu, dan bermula mereka yang empat itu, min huffazil hadis nabawi, merupakan para huffazul hadis. Waqad aqama Syafi'i muddatan bi Baghdad, dan sungguh telah diamlah oleh Imam Syafi'i akan pada beberapa tempoh di Baghdad. Safara ba'daha aidan ila baladihi Makkah, bermusafirlah ia setelah tempoh tersebut, hal keadaan kembali ia ke negerinya Mekah. Liyaqida biha awwala majalisihi fil haramil makki, untuk mengadakan pada Mekah itu awal majlis-majlisnya di Al-Haram Al-Makki, di Tanah Haram Mekah, untuk mewujudkan kelas-kelas beliau, majlis-majlis ilmu beliau. Jadi sekarang Imam Syafi'i telah masuk ke Baghdad buat kali pertama, kemudian balik ke Mekah. Kemudian thumma ada Syafi'i min Makkah ila Baghdad, kemudian kembalilah oleh Syafi'i dari Mekah ke Baghdad, masuk lagi ke Mekah. Sekarang sudah kali kedua. Wa dzalika sanata 95 wa mi'ah, dan yang demikian itu pada tahun 195 Hijri.
Waqad balagha minal umri khamsan wa arba'ina sanah. Dan sungguh telah mencapailah ia daripada umur akan 45 tahun. Okey, kali kedua ini Imam Syafi'i kembali ke Baghdad berumur 45. Ya, ingat ini sekarang adalah kali kedua beliau masuk ke Baghdad. Wa qad istawa 'aliman lahu manhajuhul mutakamil. Dan sungguh telah menjadilah ia Asy-Syafi'i hal keadaan yang alim. Okey, telah sempurnalah ia hal keadaan seorang yang alim, baginya manhajnya yang sempurna. Wa madhhabuhul khassu bihi, dan mazhabnya yang khusus baginya. Wa qad kana lisy-Syafi'i fi hadhihi ar-rihlati ats-tsaniyati, dan sungguh adalah bagi Syafi'i pada ini rihlah yang kedua, atharun wadihun 'ala al-hayati al-'ilmiyyati fi Baghdad. Okay. Kesan yang jelas ke atas uh, kehidupan ilmiah, kehidupan intelektual di Baghdad pada kali yang kedua di Baghdad. ثم رجع الإمام الشافعي رحمه الله إلى مكة. Kemudian kembali lagi Imam Syafi'i ke Mekah, okay, liyauda ila Baghdad marratan akhiratan. Okay, untuk kemudian beliau kembali lagi ke Baghdad pada kali terakhir. Maksudnya ni sudah kali ketiga. Fi sanati tis'ah wa thamaniyah wa tis'in wa mi'ah, pada tahun 198 Hijri. Illa cuma annahu lam yamkuth fi hadhihi al-marrati al-akhirati ghaira bid'ati ashhurin. Melainkan bahawasanya ia Asy-Syafi'i tidak menetaplah ia pada ini kali terakhir melainkan beberapa bulan sahaja. Azama fiha 'ala ar-rahili ila Misr. Okay, telah berazamlah ia Asy-Syafi'i padanya pada kali terakhir ini ke atas berihlah ke Mesir. Kemudian jadi yang tadi sudah kali ketiga Imam Syafi'i masuk dan keluar Baghdad. Maka sekarang ghadara al-Imam Syafi'i rahimahullahu Baghdad. Telah meninggalkanlah oleh Imam Syafi'i akan Baghdad setelah an nasyara biha madhhabahu, setelah bahawa menyebarlah ia Asy-Syafi'i biha bil Baghdad, di kota Baghdad akan mazhabnya. Wa taraka biha adadan kabiran min ashabihi, dan telah meninggalkan ia Asy-Syafi'i padanya pada Baghdad akan suatu bilangan yang besar daripada ashab beliau. Tawallau ba'dahu nashra al-madhhabi, mengurus oleh mereka itu ashab selepas Asy-Syafi'i akan menyebarkan mazhab. Wat tasnifa fihi, dan mengarang padanya pada mazhab. Tasnifa maktuf ke atas nashra. Hatta asbahat lahum madrasatun mutamayyizatun khassatun bihim, sehingga adalah bagi mereka itu satu madrasah aliran fikiran yang istimewa, yang khusus bagi mereka, dakhilal madhhabi syafi'i, di dalam mazhab Syafi'i. Urifat bi tariqatil iraqiyyin, dikenali akan madrasah aliran ini dengan tariqah al-iraqiyyin. Mazhab Syafi'i sebelum ini terkenal memiliki dua aliran utama, tariqah iraqiyyin dan tariqah al-khurasaniyin. Jadi yang ditinggal pada Baghdad ini kemudian daripada itu dikenali sebagai tariqatul iraqiyyin. Wa kana al-Imam Syafi'i rahimahullah ya'rifu jayyidan ahwala Misra, dan adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengenali ia dengan baik akan hal ehwal Mesir qabla qudumihi ilaiha, sebelum datang ia kepada Mesir. Faqad sa'ala Rabi'a an ahli Misra, maka sungguh telah bertanyalah ia akan Ar-Rabi' daripada penduduk Mesir, berkenaan penduduk Mesir, qabla ayyarhala ilaihim, sebelum
bahawa berilah ia kepada mereka, kepada ahli Mesir, penduduk Mesir. Faqala Rabi'u, maka berkatalah oleh Ar-Rabi', hum firqatan. Penduduk Mesir itu, mereka, penduduk Mesir, dua kelompok. Firqatun malat ila qawli Malikin wa nadalat anhu. Satu kelompok yang cenderung kepada qaul Malik, kepada pendapat Malik dan berlawan daripadanya, okay, dan berjuang, memperjuangkan pendapat Malik. Wa firqatun malat ila qawli Abi Hanifah, okay, wa nadalat anhu, dan satu kelompok lagi cenderung kepada pendapat Abu Hanifah dan memperjuangkan pandangan Abu Hanifah. Faqala al-Imam Syafi'i rahimahullah, maka berkata oleh Imam Syafi'i, arju an aqdima Misra insyaallahu. Aku berharap akan bahawa datanglah aku akan Mesir insya-Allah. Fa'atihim bi syai'in ushghiluhum bihi 'anil qawlaini jami'an. Maka mendatanglah aku akan mereka dengan sesuatu yang aku menyibukkan mereka dengannya daripada kedua-dua pandangan tersebut, yakni pandangan Malik dan pandangan Abu Hanifah jami'an, keseluruhannya. Fakana kama qala rahimahullah, maka adalah berlakulah seperti barang yang berkata akannya oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi sebelum datang Imam Syafi'i ke Mesir, Mesir ada tersebar di situ mazhab Malik dan mazhab Abu Hanifah. Tatkala mana datang Imam Syafi'i ke Mesir, beliau menyebarkan mazhabnya, maka ramai orang Mesir mengikuti mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian wa kana syadidal hubbi li ashabih, dan adalah ia Asy-Syafi'i kuat, okay, syadid, okay, kuat sayang, kasihnya, kuat kasihnya bagi anak muridnya. Wasi'al judi ma'ahum, luas kemurahannya bersama mereka, bersama anak muridnya. Yaqdi lahum hawaijahum, menunailah ia Asy-Syafi'i bagi mereka, bagi anak muridnya, akan hajat-hajat mereka. Wa yusaiduhum fi umurihim, dan menolonglah ia Asy-Syafi'i hum, akan mereka, pada urusan-urusan mereka. Wa laqad 'allama Asy-Syafi'i katsiran minan nasi, dan sungguh-sungguh telah mengajarlah oleh Asy-Syafi'i akan ramai daripada manusia. Walahu talamizatun fi Baghdad, dan baginya, bagi Syafi'i itu beberapa pelajar di Baghdad, talamizatun dengan tanwin. Walahu talamizatun fi Misr, dan baginya anak murid di Mesir. Walahu aidan talamizatun fi Khurasan, dan baginya juga anak murid di Khurasan. Wa hakadha, dan demikianlah, yang bagi alaina an natasawwara suratan li hadzal madhhab, sayugia ke atas kita oleh bahawa menggambar kita akan suatu gambaran bagi ini mazhab. Kaifa nasha'a, bagaimana ia timbul. Wa kaifa nuqila ilaina, dan bagaimana dinukil akan dia kepada kita. Wa kaifa, dan bagaimana nastati'u an nata'amala ma'ahu, dan bagaimana mampu bahawa kita berta'amul dengannya, okay, bersamanya, bersama mazhab. Fal Imam Syafi'i, maka bermula Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, qad allafa aktsara min 30 kitaban, sungguh telah mengarang lebih banyak daripada 30 kitab. Wa katsiru min hadhihi al-kutubi qad wasala ilaina, dan banyak daripada ini kitab itu telah sampai kepada kita. Wa ba'daha qad fuqida, dan sebahagiannya sungguh telah mafqud, hilang. Walam yasil ilaina, dan tidak sampai kepada kita. Wa katsirun mimma wasala ilaina qad tubi'a, dan banyak daripada barang, daripada kitab-kitab tersebut yang sampai kepada kita telah pun dicetak, tubi'. Wa alaina an natatabba'a hadza kullahu, dan wajiblah ke atas kita bahawa kita menyelidiki, okay, akan perkara ini kesemuanya. Jadi ini adalah ringkasan kepada biografi Imam mazhab kita Muhammad ibn Idris
Asy-Syafi'i rahimahullah. Cerita yang disebutkan di dalam teks ini adalah masih ringkas, okey, sebab sebenarnya ada lagi cerita yang lain. Contohnya, selepas daripada Madinah, Imam Syafi'i sebenarnya ada pergi ke Yaman, okey, untuk bekerja di pejabat, kemudian jadi qadhi. Eventually, Imam Syafi'i difitnah uh, sebagai mendukung pemberontakan terhadap kerajaan Abbasiyah bersama dengan golongan Alawiyin, keturunan Ali. Jadi Imam Syafi'i dan kelompok-kelompok tersebut digari dan dibawa ke Baghdad untuk dihakimi. Maka diceritakan bahawa uh, tahanan-tahanan lain dijatuhkan hukuman melainkan Imam Syafi'i, kerana Muhammad bin Al-Hasan, yang anak murid Abu Hanifah tadi, beliau mempertahankan Imam Syafi'i di dalam majlis penghukuman ataupun perbicaraan tersebut. Maka Imam Syafi'i pun dibebaskan. Inilah kali pertama Imam Syafi'i ke Baghdad, seperti yang telah kita ceritakan tadi. Okey. Jadi Imam Syafi'i balik ke Mekah, kemudian masuk lagi ke Baghdad kali kedua, balik lagi ke Mekah, masuk lagi ke Baghdad kali ketiga untuk sekejap, kemudian Imam Syafi'i bergerak ke Mesir. Wallahu a'lam. Sampai di sini sahaja. InsyaAllah kita bertemu di video seterusnya. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.